Owner ikhlas yang jaga beberapa perkara ni mesti jarang masuk bengkel. W213 model ni cooling system dia memang selalu jumpa lah bermasalah. Coolant pipe dekat bawah intake tu selalu bocor. Tanda-tanda dia bila air selalu berkurang dan keluar warning light. Benda ni senang je nak repair dan agak murah kalau kita cegah lebih awal. Yang kedua ialah parts elektronik lah. Mercedes E-Class ni dia banyak elektronik parts. Selalunya kita jumpa dia punya parking sensor, ABS sensor dan sensor yang keluar dekat meter lah. Kalau kita nak cegah benda ni awal-awal, benda tu tak adalah terlalu serius. Kadang-kadang dia punya sensor tu kita hanya perlu cleankan balik ataupun kita hanya tukar satu sensor sahaja. Yang ketiga, bila kereta tu dah 70,000 hingga ke 100,000 dia punya engine mounting mula lemah lah. Bila masuk gear D dan R tu rasa tersetap. Steering tu ada minor vibrate. Paling teruk kita akan rasa vibrate dekat dia punya dashboard. Kalau korang rasa ada perkara yang abnormal terjadi dekat kereta korang ataupun korang rasa gegar ke, rasa goyang ke, bolehlah start check apa masalah dekat kereta tu. Sebab kalau kita simpan lama-lama daripada ratus-ratus, mungkin dia punya modal tu akan jadi beribu lah.